Yang 2-3 orang budak-budak ni tak habis-habis dengan basikal ajak tu. Okey geng, so apa projek kita hari ni? Bukan cuci jamban, bukan? Jom. Ni orang cakap gara-gara terpengaruh lah ni. So, kita nak buat apa hari ni? Dengan span yang keras warna hijau ni, dengan pencuci jamban hapri. Yang pastinya ini bukan iklan jamban lah. So, hari ni aku nak habiskan semua masa terluang aku. Aku nak gahar besi belakang ni sampai hilang warna biru ni. Bagi dia nampak full chrome lah. Baru nampak lawa sikit. Okay, let's go. Aku jadi ala-ala tengah cuti ni. Kalau tak ada masa juga aku nak melayan. Dan konten basikal ajak tu, buat masa ni aku masih lagi mencari basikal. Bukan aku tak buat ke, bukan aku saja-saja delay ke apa. Aku masih lagi mencari basikal yang ideal untuk aku kontenkan. So korang bawa-bawa bersabar. Korang tunggu dulu. Dapat ke basikal tu, kita terus jalan. Kita tak ada rehat lepas tu. Okay, korang layan je progres. Aku menyental exhaust ni. Sas. A few inches later. Kebas baik tangan. Boleh tahan juga penat dia. Tu kau nak tengok tak macam mana hasil dia? Jom. So inilah dia hasil dia. Ni aku ada letak sikit, orang cakap polish, wax, apa semua sikit. Cala-cala manja je lah. Tak adalah kata orang cakap cala-cala dalam-dalam besar-besar nampak garis. Ada lah nampak sikit tapi tak obvious. So inilah dia hasil dia setelah kita menyental selama setengah jam. Dah geng, ni bini aku panggil aku suruh aku sambung sental jamban lah. Dekat je ni aku boleh sental, dekat jamban aku tak boleh sental. Okay lah, gak lu lah. Masuk jamban jap. Mantap boy.